Oh my god, that's crazy. Masalah kita, macam mana kita nak, I macam tak mana kita tahu. nak betulkan I benda rasa ni? itu mental kot. You ada tak masalah macam, contoh kau punya ciri-ciri ni macam kau ada penyakit ni. Pernah ada orang cakap benda tu, Then, tapi dia sangat bahaya lah. For me, I macam, selagi I tak pergi jumpa doktor whatever, I tak nak sentuh that's pun mental health ni. anxiety. That's anxiety. Really ya? Yeah, anxiety. Macam terlalu banyak fikir. I orang begitu. Okay, macam mana nak cakap? Pasal kerja juga I jadi macam tu. Sebab kerja I shooting daripada pagi, kadang sampai lewat pagi. So bila jadual tidur you dah berubah, you akan dapat gangguan dari sudut mental. You dah macam tak betul. You boleh pergi kepada imbalance hormon. Dan dia punya kesan-kesan dia macam you dah start fikir benda yang you tak perlu fikir.